Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur menjadi tumpuan pada Amis apabila 3 bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka hadir bagi prosiding undang-undang masing-masing yang berbeza. Ketiga-tiga tokoh politik itu hadir ke mahkamah pada hari yang sama ketika kes melibatkan mereka berada pada peringkat prosiding yang berbeza daripada perbicaraan sivil dan jenayah hinggalah pertuduhan baharu. Najib dijangka kembali ke Mahkamah Tinggi bagi meneruskan perbicaraan saman sivil berbilion ringgit yang difailkan oleh Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB, terhadap beliau serta beberapa defendan lain. Prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Redzuan Idrus itu dijangka meneruskan penelitian terhadap transaksi dan keputusan yang menjadi antara isu utama dalam kontroversi membabitkan dana kekayaan negara berkenaan. 1MDB menuntut ganti rugi berbilion ringgit daripada bekas ahli parlimen pekan itu dan defendan lain berhubung kerugian yang didakwa dialami syarikat berkenaan. Sementara itu, Muhyiddin akan meneruskan perbicaraan kes membabitkan 7 pertuduhan berkaitan program Jana Wibawa.